Aku baru tahu guys. Okey. Level 8 ni macam mana dia orang buat level 8. Okey, tengok 13k follower dia dah sampai level 8. Kau tengok dia punya ni produk berapa? 1773. So, kalau korang nak cepat naik level ataupun korang nak commission tu banyak, korang kena banyak juga produk. Okey, jangan buat kesilapan macam aku. Sekarang ni aku baru je tahu benda ni. Dia bukan korang kena buat video secara konsisten apa, bukan. Okey, tapi korang kena ada produk yang banyak. Contoh ni level 7, korang tengok produk dia berapa? 1000 lebih. 1000 lebih, nampak? Okey, 1000 lebih. Lepas tu kau tengok lagi. Okey, ni level 8. Okey, level 8 kau tengok berapa? Ni tak ada ni dia punya seller. Kalau seller dia tak tunjuk. Okey, kita tengok yang lain. Alright, level 8, level 7 ni, korang tengok level 7. Okey, level 7 104,000 baru. Okey, korang tengok berapa produk? 600 lebih. Sebab tu dia boleh capai, guys. Okey, kalau kau jenis macam aku punya, okey, kalau kau buat TikTok, okey, kalau video upload hari-hari, okey, tapi korang punya produk tu produk sama je. Okey, nampak aku upload hari-hari tu, nampak cecah 3000 lebih viewer. Okey, nampak 1000 lebih. Memang potensi tinggi, ada 4000 ada. Tapi kenapa aku punya base commercial ni korang tengok level 2? Kenapa aku punya level 2? Aku dah cari-cari, aku punya tahu. Rupa-rupanya aku ada buat kesilapan dekat sini, dekat showcase. Kau tengok ada 40 produk je. Aku asyik ulang produk yang sama. Aku tak ada buat produk baru. Okey, memang aku ada banyak almari apa, tapi aku tak pernah review. Aku just review barang yang senang aku nak review. Contoh macam barang kecil-kecil lah, slipper ke apa ke. Okey, benda kecil-kecil gitu aku review. Tapi kalau benda yang besar benda yang dia tutup commission. Okey, dia tutup commission, nampak dia tutup commission. Tak apa, biarkan dia tutup commission lah. Buat macam mana, geng? Okey, walaupun view aku tinggi tapi dia tutup commission. Itu jahat namanya, guys. Okey, jahat. Tapi tak apalah. Kurang-kurang video aku tu dah FYP. Kurang-kurang aku dapat engagement lah daripada video tu. Tak apa, dia nak tutup commission pun tak apa. Tapi dekat situlah aku nak tunjuk bahawasanya produk tu mainkan peranan. Okey, ibaratnya gini. Kalau kau pergi dekat supermarket kan, kenapa orang suka pergi dekat supermarket? Sebab semua barang yang dia cari ada. Contoh, dia tulis je meja, saya promote. Kerusi, saya juga promote. Tulis makeup, saya promote. Tulis lipstick, saya promote. Tulis kereta, saya promote. Faham tak? Jadinya orang akan tengok, oh ini dia ni, dia ni. Gitu. Kiranya semakin banyak produk yang kau review, semakin cepat korang punya level tu naik, dan semakin cepat korang dapat commission. Dia bukan memang betul konsisten video tu memang penting, tapi dia ginilah, ibarat mudah untuk korang faham. Okey, kalau konsisten video tapi barang sama, orang tulis meja, jumpa tak jumpa kan? Tak jumpa. Kau promote saya promote barang saya 40 tu je, tapi saya tak promote kerusi, meja saya tak pernah promote. Jadi bila orang tulis kerusi, adakah video saya akan muncul dekat kerusi? Tidak sama sekali. Orang tulis meja, adakah video saya tu akan keluar dekat meja? Tak, sebab saya tak promote meja. Faham tak? Jadinya kau kena pelbagaikan promote tu. Kau kena banyakkan video yang pasal banyak barang yang tidak barang sama, barang yang berbeza-beza. Okey. So, kalau kau jenis promote barang yang sama macam aku, kau memang takkan naik level dan kau susah nak dapat commission. Okey, ini tip yang aku bagi untuk korang faham. Okey, jangan ulang kesilapan aku. Sekarang ni aku punya ni aku kena buat lagi. Kalau kau cakap, oh bang, kau punya account like baru 236. Okey, fine, tak ada masalah. Aku tunjuk lagi satu account aku. Alright, ni account aku 41,000. Okey, like ada 81 lebih. Okey, korang tengok. Okey, still aku punya commission pun sama bang. Okey, tu nampak 7.6 guys, 7.6. Dan aku punya produk, aku tengok aku punya produk berapa. Okey, aku tunjuk guys, aku hanya produk ada 227. Dan aku tak promote lah. Macam contoh web tu aku tak promote dah. Ni kursi yoyo apa ni aku tak promote dah. Jadinya
aku promote tu benda yang sama. Kalau macam vitamin ni aku promote sekali je, lepas tu dah habis aku buang, aku tak promote dah. So di situ kesilapan aku. Okay, aku kena terpaksa promote barang yang berbeza-beza. Kau jangan promote lah. Kalau kau dengar dekat dalam TikTok tu orang cakap, oh tak apa, kau ada 5 barang, kau ulang-ulang benda sama. Betul, kau boleh buat macam tu kalau korang tak ada barang. Tapi betul-betul tak ada barang lah. Okay, tapi kalau kau ada barang, kau tengok macam kursi, meja, kau pergi dekat kedai makan, kau pergi dekat mana-mana tempat yang kau tengok ada dekat dalam TikTok, kau ambil, kau jual je. Kau tak payah fikir banyak. Kau ambil video, kau record, dah kau jual. Okay, simple. Sebab lagi banyak produk yang korang review, lagi senang orang jumpa kau. Orang akan faham lah, okay, dia ni kalau promote memang tak tipu. Sebab aku dah pernah beli hari tu lipstick, abang ni yang jual lipstick, jadi aku beli memang puas hati. Ni kali ni aku nak beli lagi, aku tengok abang ni promote, so maksudnya barang ni bagus, orang akan beli macam tu tau. Okay, jadinya kalau korang rasa video ni bermanfaat, kau kena tekan button subscribe, sebab aku akan kongsikan banyak lagi tip-tip yang ada dekat dalam TikTok yang orang tak bagi tahu, ataupun affiliate-affiliate yang tak bagi tahu tip dan rahsia dia. Okay, so sampai di sini dulu. Kita ciao.